Sebab di hospital, doktor yang number 1 bahagian operation tu, dia ada sleep disc dan macam-macam lah penyakit dia package. So dia call saya, dia tanya after 7 years, that means dalam for life dia mula-mula dia kata too expensive kan, walaupun datuk. Tetapi bila dia dah bedridden, bila doktor pakar number 1 beritahu, Datuk, I think you need a transfer factor. That's what the doctor said to him. Tapi dia teringat lah, 7 years saya dah share, tapi dia tak pandang saya lah. Jadi apa yang berlaku, dia call, dia panggil saya adik. Dek, kau masih jual transfer factor ke? Dia tanya macam tu. Oh tak, saya tak pernah jual pun, tetapi saya share about the product. So apa yang berlaku, dia beritahu kat saya, masa mula-mula tu dia kata expensive tak apalah dek, kau bagi je apa yang ada untuk kesihatan dia sebab dia bedridden dah almost a month di hospital tu. Saya kata okay Datuk, no problem. You just name it lah, apa-apalah tak kisahlah. Dia cakap macam tu. So saya bawa, pada masa tu saya belikan dia 6 diamond pack. Yes, sebab saya kata Datuk, you nak sihat, tak bolehlah 1 diamond pack. Sekurang-kurangnya you kena cuba 6 diamond packs. Dia willing to pay. Tapi saya rasa Shereen tahu pengalaman saya, sekali tu Datuk dah sihat, dia bagi saya 40,000. Saya suruh dia masuk ke account for life. Masa tu saya tak pandai marketing plan. Dan for your information, it's not sebab for life dia ada marketing plan yang sangat bagus. Saya memang tak faham. Till today, the marketing plan is saya tak pernah belajar. Yang penting, you kena cerita apa produk yang terbaik di dunia ni. Dan saya rasa for life is the best product. Jadi kenapa kita takut nak cerita? Alhamdulillah, setelah 6 bulan dia makan, sebab saya bagikan dia 6 diamond pack, dia bayar saya cash, dan lepas tu dia masukkan ke account for life 40,000. Saya jumpa balik Datuk ni di Brunei. You know what happened? Saya tak pernah cerita pun tentang transfer factor di Brunei. Dia yang cerita bagi saya. So Alhamdulillah hari ni Datuk tu tak miss. So now dia dekat Melaka kan, dia beli sendiri, dia pergi office sendiri dah. Okay, that's one. So that means sihat itu mahal. Ini saya beritahu kat dia, sihat itu mahal. Apa yang harus kita buat ialah kita percaya pada produk yang ada scientific, clinical study semua. Itu kekuatan kita. Jadi please share. Dan hari ini ramai kalau orang objek kita, dia kata mahal, tak apalah. Kalau you rasa sihat itu tak mahal, tak payah belilah. Kalau you nak operate, 100,000. Kalau you nak pergi kemo, 200,000. Which is mahal. Itu sebab saya kata untuk jadi sihat, memang sihat itu mahal. Jadi please bear in your mind, kesihatan sangat penting. Jadi kita kena makan sebelum sakit. Itu saja. Bila nak makan yang mana? Ya, tengok lihat lah. So pada saya, kita kena sihat sebelum sakit. Okay, that's it. Okay. When we stop here, because there's more about